Kalau anda betul-betul train satu skill ni, anda boleh betul-betul fokus secara powerful in your business. And business ni macam baby. Kita kena betul-betul fokus kat dia, baru dia boleh grow dengan bagus. So baru-baru ni mentee saya, dia banyak tanya saya, bos, saya nak buat benda ni, saya nak buat benda tu. Bukan dia saja, banyak lagi business owner yang saya akan tengok, dia akan terlalu banyak opportunity dalam dunia business yang akan off trackkan kita daripada mencapai business goal yang kita dah awal-awal nak capai. Jadi pertama, always set your business goal dulu. Apa yang anda nak capai dalam business ini. Ia boleh berkaitan dengan you punya life goal. And then daripada situ, bila you dah set you punya life goal, business goal, baru you set apa benda yang you perlukan supaya mencapai business goal tersebut. So apa-apa yang tidak berkaitan dengan benda tersebut kita akan eliminate. Kat sini, the skill yang saya masukkan tadi adalah the skill of saying no. A big no kepada orang yang tiba-tiba nak bagi peluang pada kita. Peluang akan sangat banyak. Semua orang akan cuba nak ambil kita daripada fokus kita sebabkan dia nak benefit daripada kita. Jadi kat situ, tanya balik you punya north. Kat situ sentiasa always tengok balik anda punya business goal. Sebab tu dalam saya punya Inner Circle program, saya memang advise untuk kita betul-betul strongkan kita punya apa yang kita nak capai dalam kita punya life and business goal. Supaya apa? Supaya and then kita akan sentiasa baca, visualkan benda tu sentiasa. Level yang memang baca setiap pagi sebelum mula kerja. Sebab itulah ada satu kata-kata yang mengatakan the grass is always greener on the other side. Uish, dekat belah sana macam hijau lain macam kan. So jom kita try buat. So bila dah buat, rupanya sama je. Masing-masing ada cabaran dia sendiri. Anda dah fokus kat anda punya business, fokus. So the grass is not always greener on the other side. The grass is greener when you water it. Okay, so fokus pada bisnes sendiri and learn to say a big no kepada apa-apa yang menghalang kita, distract kita dari mencapai business goal yang kita dah tentukan awal-awal.